Ada suara di kalangan orang awam merasa letih duk dengar ceramah agama dalam bentuk mengata dan menghukum. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Akhir-akhir ni masyarakat awam di kalangan orang kampung ke orang bandar ke, mereka berasa tak puas hati kerana ada ceramah dalam bentuk ngata menghukum orang lain. Ni berlaku dalam masyarakat. Golongan ni sebahagiannya tidak pernah mendapat pendidikan agama dalam bentuk resmi atau hanya menerima pendidikan agama ala kadar. Tapi ada juga golongan ustaz pun kata begitu juga. Mereka ni semakin tidak berminat nak menghadiri majlis ilmu, ceramah atau kuliah dalam bentuk mengata, mencaci, celah orang kecil orang dan menghukum pok lain. Perkara ni bukan berlaku secara kebetulan, tapi ia mencerminkan keletihan masyarakat terhadap perbincangan agama yang bersifat menghukum, belaga, konfrontasi. Apa yang dicari oleh orang awam, saudara-saudari semua, bagi kebanyakan orang awam, agama ni adalah sumber ketenangan, bukan media pertempuran ideologi. Mereka datang ke masjid, ke surau atau pondok untuk nak mencari jawapan kepada persoalan hidup berdasarkan kepada agama. Bagaimana untuk nak menjadi orang yang lebih baik, insan yang lebih molek. Bagaimana nak beribadah dengan betul. Bagaimana nak mendidik keluarga dan bagaimana nak menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh keimanan. Hak tu dah nak. Bukan nak dengar siapa yang perlu dicela, dikutuk. Kena hukum sampai ke hukum yang mana teruk sangat. Disampaikan dengan nada kasar, bahasa kesat, penuh dengan kebencian, benci sangat puak B, benci kepada puak A benci kepada puak B. Tu, dia bukan nak hak tu. Dalam arti kata lain, orang awam mahu agama, bukan mahu perang agama, adik-adik kakak. Apa yang berlaku ni, aliran ni atau trend ni, atau kerasan ni dapat dilihat dengan jelas. Lah ni kita nampak di mana-mana orang-orang tertentu dia lari tok segi ngaji di bawah ni. Kerana berakhir ngata kat orang, berakhir hukum macam-macam. Dia lari daripada bawah ni pergi kepada bawah lain. Ni saya dengar adik. Bukan dengar seorang, dua, tiga orang, tak. Dengar ramai hak kecek gitu. Dalam seminggu lebih saya duduk kapal ni, saya dengar hak tu. Aku tak segi dengan bawah ni, katanya hukum ke tu sangat. Tapi aku nak pergi bawah ni, kecek halau, ngajar hak agama lagu mana, nak mengamalkan ajaran agama, gitu. Ada apa ustaz, hak duk ngajar pun begitu juga. Dia rasa-rasa pening dengan buat ni. Duk jadi pakai dan tak sudah-sudah tak duk berhukum antara sama lain. Dia berharap orang ngaji agama tak kira lah baba mana. Tapi hak duk jadi ni bukan baba tua-tua dak ni. Banyaknya baba muda-muda lah. Ilmu tak ada tahu mana kali. Ilmu pula tu satu hala. Gomo lalu, hak dia baca hak kitab ni, gomo ke lalu. Dia tak baca kitab lain. Payah tak kerti nak beza. Hak baba muda-muda tak kerti nak beza di antara Quran, hadis dan pandangan ulama. Dia kacau berhujah lah kata, hak ni. Ulama ni kata, gini. Hak ni dah betulnya. Gini. Hak ni lah. Orang panggil salafus salih muda. Hak muda salafus salih. Duk panggil gitu. Teruk adik akak. Ni berhukum. Siapa berhukum kata, ni dalam akidah tak ada khilafiyah. Yang jadi. Ni ngaji tak ngaji tak habis. Hak tak boleh berbeza. Akidah
adalah yang asas, yang usul. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab Allah. Tu semua tu adalah yang asas. Hak tu tak boleh nak kata gapo. Tapi kalau daqaiq al-aqidah, tafasil aqidah, atau furuk, cabai-cabai akidah, tangan Tuhan lagu mana, hal istiwa, hal wajah Tuhan, hak ni berbeza. Masalah khilafiyah. Bukan kata zaman lalu, tapi sejak salafus soleh, zaman sahabat pun gitulah pandangannya. Mereka berbeza-beza. Tajuk ni nanti saya nak bincang semula supaya orang kita lebih dalam, lebih faham lagi, kita buka wilayah supaya dia semua boleh faham dengan molek. Tapi hak paling teruk sekali adik kakak iaitu baba muda A hukum, baba muda B katanya demo tu tak boleh jadi imam ataupun kita tak lagi semaya dengan baba B. Baba pingpong gitu juga kata tak lagi semaya dengan baba A. Ni baba muda belakang ni tak lagi semaya kerana dia ada balah tentang istiwa, tentang wajah Tuhan, tentang tangan Tuhan. Hak tu tak bersepakat. Gitu ya adik kakak. Punah habis. Punah habis. Inilah menyebabkan orang kampung lah ni. Mereka rasa teruk dah Pak ni. Teruk benar. Demam gomo besar ni. Nampak tak cerdik. Tak ada cerdik langsung. Ngajar pasal ni. Ceramah pasal ni. Pasal ngata, pasal nakir, pasal hukum pasal ni. Kata hidup. Menyebabkan masyarakat, orang awam. Hak duk suka orang awam. Hak perlu kepada pengaji agama. Perlu kepada bimbingnya. Perlu kepada pendidikan agama ni. Lari. Ni boleh tengoklah. Di mana-mana tempat orang duk mengajar ataupun dalam YouTube, Facebook kita tengok komen-komen tu lagu mana. Pok baba-baba muda pasal ni dia memang marah, benci dia. Ada kakak benci. Tu. Dengan tu kita kena berubahlah. Perbincangannya bagi saya molek, saya tak lari bincang. Dia nak bincang gapo pun, tapi bincang ilmiah. Muzakarah ilmiah. Bincang dengan cara molek. Sama ada nak panggil muzakarah, nak panggil debat, nak panggil bahas ke apa pun dengan cara ilmiah. Hujah yang molek. Akhir sekali saya nasihat semua orang yang duk mengajar orang, sama ada ustaz, babo, tok guru pun gunalah bahasa yang molek. Bahasa yang molek, jangan guna bahasa urdu. Kalau nak jawab gimari harga pihak agama pun guna bahasa molek. Jangan guna bahasa kesat, bahasa kasar, bahasa caci maki, jangan sama sekali. Sekian saja adik kakak untuk video malam ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.